untuk apa Zul? Ni untuk apa? Kita dah order. So memandangkan kita beli ni dekat Burger Kerajaan, kena ambil nombor lah. So kita tunggu kaunter panggil, kita pergi. Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So bersama aku lagi Nick Angoh, and kita di episod burger jalanan lagi. So kita dah beberapa minggu ni dengan burger saja. Tapi nak buat macam mana, korang lah cari sangat burger. Mana burger. Aku bawa kat korang burger. Aku dah lupa siapa aku. Kau Nick Angoh, aku Zulgas. So Guys, kali ni kita pergi ke kedai burger di Ceras juga. Masih lagi di Ceras. So aku rasa minggu depannya kita kena tukar tempat lain lah. Sebab dah 2 minggu lah kita kat Ceras ni. Ceras tu kira dah cover lah tu. Kalau ada komen daripada korang, kalau boleh kita try pergi ke area Nilai ke Beranang ke kan. Tengok kalau ada orang sana yang komen. So untuk kali ni, apa nama kedai burger ni mesti kau tak ingat? Tak ingat. Nama kedai burger ni food truck juga. Dia daripada food truck. Daniel Kitchen Cuisine Burger. Nama kedai burger ni Daniel Kitchen Cuisine Burger. Dia daripada food truck. Daripada food truck. Bermacam-macam menu ada tadi. Kita pun pening nak order apa. Dia bertempat di Jalan Dwi Tasik juga. Jalan Dwi Tasik. Seri Permaisuri. Kalau kau nak cari, kau cari nasi lemak royal. Dia depan. Betul-betul. Ni nasi lemak royal dia betul-betul berhadapan. Dia parking depan tu. Tadi pun kedai tu ramai orang juga. Kursi pun berderet juga. Kita pun kena ambil nombor juga macam dekat tempat kerajaan. Kena ambil nombor macam tempat kerajaan. Kedai tu dalam 15 minit. Tadi kita tunggu 15-20 minit lah. Sebab dia ada satu kaunter. Dia ada satu kaunter. 15-20 minit bagi aku okey untuk dapatkan burger. Tak lama mana pun tunggu. Sebab ada a few orang sebelum kita. Untuk basically tadi aku order apa tadi beef bacon burger. Sekali lagi, itu kat Burger Man, itu aku order beef bacon burger. Ni pun aku nampak sekali lagi ada orang jual. Aku nak beli, aku nak compare kan. Satu lagi yang menarik kedai dia kan, menu dia bermacam-macam. And macam aku order hot dog cheese. Sebab apa, aku tengok menu dia banyak sangat. Korang rambang mata nak order apa. Dia ada burger, dia ada Korean spicy burger, dia ada shawarma, dia ada hot dog, dia ada apa lagi. Banyak memang banyak. Macam-macam. Aku akan letak menu. Aku ada record, aku letak menu. Korang tengok memang banyak gila pilihan. Korang yang rambang mata lah korang nak pilih apa. Harga dia pun bagi aku affordable. Tak terlampau ni, tak terlampau tinggi, tak terlampau rendah. So it's quite nice. Kita tanpa melengahkan masa, jom kita tengok burger daripada Daniel Kitchen Cuisine. Wrapper dia ni, jangan-jangan aku nampak selalu pakai warna merah. Ataupun yang Ramly Burger tu. Ni dia custom. Ni aku punya hot dog. Kau boleh tengok. Tapi dia punya apa panggil appearance dia tak nampak macam hot dog. Lebih kepada roti dia. Sebab roti dia. Dia pakai roti oblong. Sebab roti hot dog sepatutnya kita belah tengah tu kan. Tapi ni roti oblong. So macam inilah dia punya bentuk. Korang akan nampak ada cheese yang meleleh, ada sayur kobis kat bawah, and dia punya patty. Bukan patty apa pula, dia punya sausage. Dia dah kerat lah sausage tu. Macam aku order beef bacon. Korang nampak sendiri lah, beef bacon dia bagi 2. Lepas tu patty dia pakai patty Ramly sahaja. And apa lagi, ada sos apa semua, ada sayur salad kat bawah. Daripada segi presentation, ni sebab burger ni dah terbiar dalam 30-40 minit. Dia agak sejuk biasalah. Tapi still okay. Aku nampak presentation dia. Macam aku betul bacon tu betul-betul terbakar tu. Garing habis tu. Mana? Dia punya bacon. Nampak. Yang ni terlebih salai pula. Terlebih salai. Tapi kita tak tahu rasa dia macam mana. So, mana tahu dia punya memang macam tu. Betul. Kita tengok dia punya rasa pergi macam mana guys. Tengok bacon tu goyang-goyang. Korang tak lapar ke guys. Jom. Tanpa melengahkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. One more time. This is hot dog cheese. Aku sebenarnya dah lama tak makan hot dog. Tapi dia rasa hot dog tu aku rasa semua orang tahu. Dia memang lain lah rasa hot dog. Antara rasa hot dog, rasa hamlet ke, rasa burger dengan rasa oblong, semua lain-lain. Tapi dekat sini walaupun bentuk dia menggunakan roti oblong, dia punya rasa originality hot dog tu masih lagi ada. And macam yang kau boleh tengok, dia punya hot dog sausage dia tu dia jenis dia panggang dekat atas pan. Dia jenis macam tu. So ada rasa-rasa smoky tu masih lagi ada. Sedap. Dia unik lah. Bagi aku agak unik. Untuk aku burger dia betul-betul garing dia goreng macam yang aku minat. And
Untuk beef bacon dia bagi aku agak terlebih masak sikit. Dia agak liat, tak tahu lah, mungkin sebab kita orang biar ni benda ni dah 40 minit, mungkin dia kalau makan panas-panas tadi lagi sedap. Tapi agak liat sikit je lah untuk dia punya beef bacon ni. Tapi combination dengan daging Daging berikutnya, sebab beef bacon ni, yang ni dia ada rasa smoky, peppery sikit, campur dengan patty daging ramly yang biasa kau makan. Bagi aku quite good combination dia. Sos dia tak terlampau banyak untuk aku, so sos tu tak overpower lah burger ni. Bun dia pun slightly toasted, cuma yelah, kita dah biar dia dalam 40 minit, dia agak stale sikit lah, so kurang sikit lembut tu. Aku boleh katakan sama macam minggu lepas. Aku gigit yang first tadi, aku tak rasa lagi benda tu. And then aku gigit yang second, yang kali kedua, dia ada nenas guys. Tu. Ni lah. Oh, berbelit tangan aku. Ni. Dia ada nenas. So, bila aku gigit kali kedua tu, tiba-tiba aku rasa macam masam. And selalunya kan, macam yang kita makan minggu lepas kan, nenas tu dekat burger kan. Lepas tu, ni tiba-tiba ada dekat dalam hotdog. Oh, kau punya ada nenas gak? Aku pun nak agak. Bila aku buka, dekat side yang aku makan tadi tak ada. Dia potong separuh nenas tu, dekat side yang satu lagi ada. So aku nak tengok lagi combination nenas dengan burger aku ni macam mana rasa dia. Sebab bagi aku, bila ada nenas ni, dia bagus dia. Rasa dia mild sekali dengan burger ni. Agak unik lah, sebab apa ada masam-masam sikit. Tapi macam aku ni bukan burger, dia hotdog, tapi still ada nenas juga. Bagi aku menarik juga combination ni, sebab kau tengah rasa pedas-pedas, rasa masin-masin, campur dengan combination manis nenas tu. Bagi aku, lepas tu dia tambah jus lagi dekat burger kau tu. It's a perfect combination sekali lagi. Daniel Kitchen Cuisine Burger. Memang. Lepas tu tambah lagi, aku tak tahu lah nenas kau macam mana. Nenas aku dia pun ada crunchy, rangup. Bila kau gigit nenas selalu macam basah, lembik kan. Ini dia punya nenas, pemilihan nenas dia pun aku rasa dia mungkin ikut pada grade kan. Nenas ada grade dia. So ni grade yang bagus juga lah. Sebab apa? Lepas tu fresh. Fresh. Kau gigit, kau dapat rasa dia. Kau bite nenas tu, tapi nenas tu bite Kau balik. Tadi aku baru tak nak bagi burger ni rating tinggi sangat, sebab aku tak makan yang part nenas tadi lagi. Sebab bagi aku beef bacon tu terlebih masak. Tapi bila dah makan part yang ada nenas ni, aku boleh bagi skor aku naik sikit sebabkan nenas ni. Nenas ni menyelamatkan. Cuma kalau kau tanya pasal komen, aku rasa better dia tukar roti oblong ni kepada roti yang hotdog yang betul-betul roti hotdog lah. Sebab apa? Terlampau besar. Dia terlampau besar. Roti dia besar tapi hotdog dia size standard lah. Standard size untuk hotdog. So tak sesuai. Dia orang kata apa? Ratio tu tak betul. Ratio tak betul. Dia ada part yang kau gigit kosong, ada part yang kau gigit ada hotdog. So kalau boleh biar pakai roti yang betul-betul roti hotdog lah. Tu komen daripada kau. Komen daripada aku. Ni nasib baik aku guys. Ada nenas, ada beef bacon lagi. Final komen aku recap. Roti dia tak terlampau lembut, tak terlampau stale bagi aku. Dia tengah-tengah je. Untuk burger dia dengan beef bacon, burger Ramly tu sendiri well season penuh. Memang ada rempah-rempah, ada black pepper, ada macam-macam tadi letak. Lepas tu beef bacon dia aku komen sekali lagi terlebih masak sikit. Untuk side yang aku tak makan dengan nanas tu agak kering lah burger. Tapi bila dah makan kat side yang nanas tu, dia tambah juiciness balik dekat burger tu. So aku puji kat situ. So rating yang aku boleh bagi 7.999. Tu kan untuk hotdog dia, bagi aku rasa originality daripada hotdog tu still ada. Rasa tak lari. Punya roti lembut. Macam kau punya roti kau kata tadi ada sedikit ni kan. Tapi bagi aku punya roti okay, just nice. Dia punya hotdog pun, dia masak tak terlalu garing, tak terlalu mentah. Sedang-sedang lah. Untuk hotdog sedang-sedang sebenarnya dah sedap lah. Cuma nenas dia yang aku boleh puji untuk nenas dia pakai nenas yang grade A, rangup. So overall bagi aku boleh try, boleh makan and amat berbaloi untuk dimakan. Lepas tu untuk overall rating aku boleh bagi daripada 10 aku bagi 7.5. Sekali lagi, setiap kali video kita akan letak disclaimer ini daripada anak petak kita orang. Sebab pakai duit. Ya betul. Pakai duit kita orang tau. Tak Tak ada, ada, ni tak ada sponsor-sponsor tau. So daripada anak tekak kita orang, ini rating kita orang. So kepada korang yang tengok, yang mana tengoklah video ni, korang pergi sendiri dekat Daniel Kitchen Cuisine Burger. Beli
korang nilai sendiri. Alright, korang kena cuba sendiri. Sebab apa? Kalau kau nak ikut, nak tekak orang yang review susah. Korang beli kasut pun berjam. Sebab taste lain-lain bro. Ini tengok review orang tu kata jahat, kau pun jahat juga. Orang tu kata sedap, orang kau ikut. Kau pun ikut. Kau ni tak ada pendirian lah. Kat mana? Dekat Dwi Tasik, kau cari nasi Royal Kedah. Berhadapan. Depan tu ada Daniel Kitchen Cuisine Burger. So guys, jangan lupa nantikan video kita yang seterusnya kat mana pula. Jangan lupa Drop your comment. Dekat drop. mana? Dekat mana? Sabar. Jangan lupa like video ni dulu. Like dulu. Dah tengok habis, like. Subscribe. Ni Subscribe dulu. Lepas tu tekan bell notification ni. Ting! Supaya korang dapat notification bila kita orang upload video lagi. Komen lagi kat bawah tu. Dekat mana kita orang nak pergi lepas ni. Komen apa kalau korang nak bagi pendapat ke apa. Komen je kat bawah tu. Buat-buat kat bawah tu guys. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. Nikmat apa yang kau Star Kan pom 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 pom